Okey Tuan CEO Maidon, Yes, kat sini kita ada soalan. Ada tak cara nak turunkan DSR dengan segera? Okey, DSR adalah nisbah hutang berbanding dengan pendapatan anda. Kalau anda nak turunkan nisbah itu, yang pertama anda kena naikkan gaji anda. Yang kedua, anda kena kurangkan komitmen anda setiap bulan. Kalau anda nak kurangkan, ada caranya adalah untuk anda membuat penstrukturan semula komitmen. Perkara ini biasa terjadi untuk penjawat awam, tuan-tuan. Untuk penjawat swasta agak sukar sikit, tetapi masih boleh lagi untuk kita cuba bantu. Dan sekiranya anda nak kita bantu dapat khidmat nasihat MyLoan, hubungi kami di nombor di profil sekarang. Okey, sebab itulah anda perlu dapatkan laporan My Pocket anda, kerana di dalam laporan My Pocket anda akan mengetahui anggaran kebolehdanaan anda untuk membeli rumah, kereta, dana pribadi dan dana perniagaan. Laporan My Pocket juga akan memberi anda laporan pelapor kredit dan info-info berkaitan dengan senarai hitam anda, dan kami juga akan memberi anda konsultasi hanya RM50 sahaja. Dapatkan laporan My Pocket anda. Laporan My Pocket, di sinilah solusi kewangan anda.